Hello and hi geng, good morning, selamat pagi. Okay geng, hari ini market dah buka. Sekarang dah pukul 8.30 pagi. So semalam saya ada maklumkan yang gold ni akan membuat kenaikan lah. Tapi sebelum tu dia akan membuat penurunan, betul? Tapi hari ini apa yang gold buat ni memang mengejutkan lah. Dia market open, terus dia buat gap naik ke atas. Okay. So hari ini target saya ni yang gold ni akan masih akan membuat kenaikan, tapi saya target dia akan buat penurunan dululah. Kalau nak buy sekarang pun risky juga. Target saya dia di sinilah macam ni. Okay. Kawasan saya nak buy di sinilah. Right. Simple analysis. Kalau dia break zone ini, main goal ni akan consider sell lagi. Apapun nanti kita tengoklah macam mana. Okay geng. So kalau nak sell pun boleh, tapi kena sell short term lah. Tidak boleh hold lama-lama. Okay. So saya rasa itu saja. Nanti sama-sama kita tengok lah. Dan ingat harga ini 5030. Sebab potensi dia memang chance untuk naik. Okay. Okay geng, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama kita tengok nanti. Okay, jumpa lagi. Bye.